Senduk biasa ni kan, biasanya lepas hang ambil nasi, hang letak macam mana? Contoh macam aku ambil nasi, lepas tu hang letak bawah macam ni. Kotak kan? Betul? Cuba hang tengok senduk ni pula. Aku ambil nasi, kemudian aku letak bawah. Nampak? Dia terpacak kan? Ni. Tengok kalau aku tolak pun dia tak jatuh. Jadi dia lebih bersih berbanding dengan yang ni. Yang ni lepas ambil nasi letak bawah, kotak. Senduk ni memang dia special sikit. Dekat bahagian bawah ni dia berat tau. Dia memang berat. Lepas tu dekat dia punya tempat cedok ni pun dia ada bintik-bintik macam senduk biasa juga. Jadi nasi tak ada lah senang sangat nak melekat dekat senduk ni. Tengok ni kalau aku letak ni. Terpacak-pacak. Dia payah nak jatuh. Dia tak akan jatuh. Letak je bawah ni, memang dijamin makanan kita tu sentiasa bersih. Pada geng-geng yang mementingkan kebersihan, mesti hampa suka benda ni. Okey, kita tengok dari segi kualiti dia sikit, tengok macam mana. Plastik kat depan ni dia nipis saja. Jadi kalau macam aku kepak sikit macam ni, nampak? Dia boleh bengkok jugalah. Jadi hampa jangan guna lasak sangat. Dia punya atas ni, yang ni memang solid. Kalau kita try buat ketuk, sakit juga oi. Jadi kalau hampa minat dengan benda ni, macam biasa hampa boleh tengok dekat bawah ni. Tersedia dalam 3 pilihan warna, iaitu warna putih, warna biru dan juga warna pink. Tak payah pakai ubat kuat pun dah terpacak dah. Nak pacak sangat ya? Nah, ambil hang. Tengok macam mana hang pacak.